Kalau korang Blair tak tahu nak mula melabur dari mana, ini jawapan paling selamat, DCA dan ETF Malaysia. Kenapa? Sebab tak payah pilih saham, risiko rendah, modal kecil pun boleh, dan jangka panjang memang stabil. Cara nak mula pun senang. Pertama, buka CDS dan akaun trading dekat mana-mana broker. Maybank, CIMB, RHB, UOB, Kenanga, M+, semua boleh. Kedua, tetapkan DCA, letak J100RM atau 200RM setiap bulan. Set tarikh, dan biar sistem auto beli. Ketiga, beli ETF Malaysia. Contoh, FBM KLCI ETF atau ETF Syariah. ETF ni ikut prestasi syarikat besar Malaysia. Jadi korang automatically dapat portfolio yang kukuh tanpa fikir banyak. Dividen dapat, reinvest balik. Market merah ke hijau ke, tetap beli. Skim strategi DCA. Dan bila nak jual, bila matlamat jangka panjang dah sampai. Nak bersara, nak beli rumah, nak hantar anak belajar. Senang je kan? DCA dan ETF memang cara paling selamat untuk mula melabur dekat Malaysia.